Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi tentang bagaimana kontaktor berfungsi. Apabila anda memahami bagaimana ia berfungsi, anda akan dapat memahami dengan baik sesuatu litar kawalan motor seperti pemula DOL, pemula Star Delta dan pemula Auto Transformer. Apabila bekalan dibekalkan pada kontaktor di bahagian coil, ada 3 perkara yang wajib terjadi pada kontaktor tersebut. Ketiga-tiga perkara ini wajib terjadi pada mana-mana kontaktor di seluruh dunia apabila bekalan diberikan pada bahagian koilnya kecuali kontaktor itu rosak. Inilah sifat kontaktor yang anda perlu ingat sampai bila-bila. Yang pertama yang wajib terjadi ialah bahagian sesentuh utama akan bersambung. Ia boleh dilihat apabila penunjuk mekanikalnya, yang berwarna jingga untuk kontaktor model ini, tenggelam ke dalam. Apabila sesentuh utama ini bersambung, bekalan 3 fasa akan bersambung untuk terus ke motor. Yang kedua yang wajib terjadi ialah bahagian sesentuh bantuan, NO atau nominally open akan bertukar menjadi nominally close. Yang ketiga yang wajib terjadi ialah bahagian sesentuh bantuan, NC atau nominally close akan bertukar menjadi nominally open. Jangan lupa ketiga-tiga sifat kontaktor ini. Kita akan gunakannya untuk memahami litar Star Delta yang kompleks.